Windshieldnya besar gedabak, nampak macam abah-abah lah. Kita custom X-Max V3 punya Batman. Nak beli Yamaha X-Max tak mampu macam kau. Mampunya ni Nova Abeta 250. China pun China lah. Janji aku dapat pakai motor skuter 250cc-nya. Absorber belakang original dia tak sedap langsung. Mantul-mantul. Ada bajet sikit ni, belilah Hypertech, murah lah sikit. Beli Olin macam kau punya tu tak mampu lah bang. Gila kau, harganya ribu-ribu. Ini ratus-ratus je. Salah pilih colour lah pula, tak nampak menonjol. Ini pun aku beli X-Max punya model. Konon buka skru atas bawah, ingatkan boleh shortcut. Rupa-rupanya anak kau bagai toge. Sangkut inner tu lah, sangkut tongkeng ni lah, sangkut skru tu lah. Siap hasilnya menarik. Kaki modify, kaki fitting, bolehlah pakai model Hypertech ni. Tapi kalau pemalas tak payahlah, banyak kerja tu. Absorber yang baru ni kan, dia macam rendah sikit lah daripada yang original. Sedap doh, tak adalah rasa mantul-mantul. Nak lagi ke cerita ni? Nantilah aku sambung. Bye.